saya suggest tuan-puan target nak simpan 1 dinar untuk kos kereta, balik raya ataupun road tax insurance setiap tahun. 1 dinar untuk raya, 1 dinar ni untuk road tax insurance. Jadi macam mana? Harga 1 dinar ni sekarang ni sekitar 1,008. Tengok 1,008. Tengok, saya tunjuk. Harga 1 dinar sekarang ni, tuan-puan tengok, 1,008. Kalau jual dapat 1,006. Okey. Tuan-puan targetlah, menabunglah sikit-sikit sampai cukup 1 dinar ni. Ini untuk balik raya sebagai contoh. Kos balik raya 1,200. Setiap kali raya habis 1,200 lah. Jadi 1 dinar ni bila dah tuan-puan dah cukup, tak payah jual pun tak apa. Pergi pajak, pergi masuk Ar-Rahnu, dapat pinjaman bercagarkan emas, lepas tu tebus balik dalam masa 6 hingga 12 bulan. Dalam masa 6 hingga 12 bulan. Nanti dalam masa 6 hingga 12 bulan, tuan-puan dapat balik emas, nak pakai lagi, pergi pajak lagi. Jadi itu nama kaedah strategi backup belanja hangus. Kalau kita simpan-simpan, lepas tu kita tarah, simpan-simpan, lepas tu habis, kita tarah, kita jual, kita tarah semuanya, itu tarah tak berganti. Tapi kalau macam ni, duit kita tak habis. Sebab bila kita pergi pajak, kita akan utamakan untuk tebus emas dalam Ar-Rahnu dulu. Katakanlah kita boleh pajak 6 hingga 12 bulan. Tapi psikologinya kita menang. Sebab tu saya sebut lagi psikologi. Walaupun ada charge, tapi psikologi kita akan menang. Sebab apa? Bila ada duit, kita akan bagi keutamaan untuk tebus dulu. Bila ada duit ekstra daripada belanja, kita akan fikir lebih baik kumpul untuk tebus emas. Sebab kita tak nak emas ni sampai tergadai. Okey. Jadi sebab tu tuan-puan boleh menabung emas ni sebagai backup belanja hangus. Itu maksudnya backup belanja hangus. Backup belanja hangus ni saya yang memperkenalkan, saya yang mempopularkan dalam market. Tapi disalahgunakan oleh geng-geng skim cepat kaya ni, bertoping kat emas. Dia cakap backup belanja hangus dengan cara dapat gaji 100%, pergi beli emas semuanya, lepas tu pergi pajak. Itu bukan. Itu bukan apa yang saya ajarkan. Itu statement saya, tip yang saya bagi sudah dimanipulasi untuk keuntungan kepentingan ejen-ejen skim emas tu lah.